Jadi saya punya problem sekarang ni is binge eating. Okay. So bila saya jumpa doktor cakap dengan saya, okay lah you jangan masak banyak. Dia kata you masak sikit-sikit apa semula. Okay. Saya masak sikit. So then benda tu macam tak habis lah. So another part is that bila saya dah buat macam tu, so suddenly saya jadi macam binge eating tau. So jadi saya punya problem sekarang is binge eating. Saya jadi nak makan je. So jadi kalau saya tak dapat makan apa yang saya suka, so saya akan mencari-cari apa nak makan because of saya rasa macam self satisfaction. So bila saya makan, saya punya anxiety tu, saya punya depression tu datang lagi teruk. So jadi saya rasa macam sometimes saya rasa macam blur, saya rasa macam tak seronok, macam itulah. So saya rasa macam badan saya pun sakit-sakit, kadang-kadang saya rasa itu part of kolesterol punya side effect lah, doktor pun ada cakap. So jadi lepas tu saya pun curi-curi lah tak makan kolesterol lah. Sebabnya saya rasa macam saya nak makan santan semua tu tapi dia tak bagi saya makan santan. Saya lagi stres. Itulah yang jadi punca saya sekarang ni, the main problem saya is binge. Tapi cumanya ialah saya rasa tak seronok sebab saya tak dapat makan apa yang saya nak makan. Akhirnya sekarang saya rasa sangat serabut dan saya tak tahu macam mana saya nak mula, macam mana saya nak start sebab nak buat benda yang pada saya yang betul-betul proper, yang betul-betul orang kata ada checklist apa semua tu lah kan. Jadi saya ada depression apa semua tu. So then bila depression tu saya pergi treatment lah dengan psychiatrist. So jadi saya ada depression, lepas tu saya pun ada anxiety. So kadang-kadang anxiety saya datang apa semua tu lah. So tapi bila saya sometimes the trigger of anxiety tu because of makan jugalah. So jadi kadang-kadang bila saya makan tiba-tiba saya makan terlampau pedas ataupun saya makan terlampau masam yang rasa macam yalah doktor pun cakap saya ada GERD kan. So jadi macam tak sesuai dengan diri saya. So dia akan menyebabkan trigger pada anxiety tu jugalah. Lepas tu saya ada hypertension. So hypertension ni sebabnya saya ada hypertension ni dah 6 tahun. So saya pun makan doktor jugalah. So jadi setiap 3 bulan tu memang saya pergi check up dekat hospital. So 6 tahun tu sebabnya saya bersalin anak yang ketiga. So bersalin anak saya yang ketiga, so masa saya bersalin tu umur saya 38 tahun. So jadi masa tu memang third trimester tu saya dah dapat darah tinggi lah. So jadi memang dia berkekalan lah sampai sekarang. So jadi memang saya on medications lah untuk darah tinggi tu. So saya sekarang ni medication yang saya makan ialah depression. Lepas tu dengan darah tinggi. So itu saja yang saya makan lah. Sebabnya bila saya pergi jumpa psychiatrist, sebab saya kerja kan government, dan bila saya try buat macam keto tu, saya ambil VCO apa semua tu, nampak macam perut saya boleh terima lah. Boleh terima. Instead of kalau macam saya makan sambal yang berminyak apa semua tu kan, tu saya macam agak susah sikit lah. Macam tu yang saya macam cepat sikit pergi toilet, macam tu lah. So jadi sebelum ni, bila saya buat keto tu, saya punya kolesterol naik. So bila saya pergi, tapi saya baca juga dia kata because of cholesterol ni actually good. Sebabnya saya try to avoid macam makan fast food yang ada trans fat apa semua tu lah, saya bacalah juga kan. So, jadi bila saya pergi doktor tiap 3 bulan sekali tu, doktor check saya punya blood pressure. Ini bukan doktor psychiatrist lah, ni doktor yang biasa lah ya, doktor darah tinggi. So jadi bila saya pergi check darah tinggi setiap 3 bulan tu, okay, so dia saya punya kolesterol tinggi. Tak adalah tinggi sangat, dalam 6.2 macam tu lah kan. So jadi doktor ni bila dia tengok saya punya kolesterol tinggi dah, tak boleh ni, tak boleh. Mula-mula dia suruh saya cakap lah dengan dia, saya makan VCO. Lepas tu dia kata, VCO ni very high in saturated, tak boleh. Pada saya memang tim Dr. Ju, kalau saya Google sekarang ni pun memang banyak bagi nasihat dekat YouTube apa semua tu, memang secara detail. Sebabnya kita nak tahu, macam saya kan bila kalau saya makan apa semua tu, beside that apa kebaikan dia. So jadi saya nak tahu. So jadi pada saya tim Dr. Ju dan tim Dr. Ju memang memberikan jawapan yang terbaik lah. Apa yang saya perlukan tu memang jawapan tu memang dia bagi. So sebab saya nak tahu kenapa mesti makan lemak yang baik. Lemak ni fungsi dia apa, untuk apa dan sebagainya. Memang itulah jawapan yang kita tercari-cari.
Sebab sometimes kita dengar, oh ni bagus, tapi sometimes yalah, kadang-kadang coach kan, kita tahu ramai sangat orang yang jadi coach sekarang. So pada saya, Dr. Ju dan tim Dr. Ju memang betul-betul mengamalkan apa yang Dr. Ju dan appreciate lah perkara tu. So pada saya, kalau kata siapa yang nak mencuba, so jadi betul-betul belajar daripada mereka yang mengamalkan. So jadi maknanya kita percayalah kan, mengamalkan, memang ada, kita tahu benda yang kita belajar tu, tapi bila tim Dr. Ju kata okey, benda ni sebenarnya reverse dia macam ni. Sebelum ni macam bila saya pergi jumpa doktor kata macam tak boleh makan minyak kelapa apa semua kan. Saya jadi macam takutlah juga kan. Tapi bila ada tim Dr. Ju, memang rasa macam tak ada salahnya saya buat benda ni kan, sebab benda tu beri kesan yang baik. So jadi macam doktor daripada segi perubatan memang dia kata ni tak boleh, ni boleh sebabkan kolesterol, boleh sebabkan jantung. Dia macam menakut-nakutkan pula. Tapi bila tim Dr. Ju kata okey, benda ni sebenarnya reverse dia macam ni. So jadi saya tak takut lah, so maknanya adalah tempat yang saya boleh rujuk lah. Saya yakin dan saya boleh rujuk lah.